Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Semua okey ke hari ni? Okey dah? Minggu ni kelas kita mula pukul 8.30. Kita akan masuk bab yang terbaru. Jadi sebelum kita mulakan kelas, abang baca doa dulu bang. Duduk tak apa? Amin. Alhamdulillah. Okey, minggu lepas hari Khamis saya ada pesan kita dah tamat bab yang ketiga. Okey, bab yang ketiga pada minggu lepas kita dah habis berkaitan dengan tajuk apa? Konflik dunia. Yang kita lihat mengenai Jepun. Jadi kali ni masuk bab yang keempat. Setelah kita tengok Jepun mai buat kacau dekat tanah Melayu tahun 1945, dia nak belah, dia nak kalah dah. Dia kalah, dia pun nak surrender. Jadi kita bab yang keempat, era peralihan kuasa British di negara kita. Okey tak? Jadi kita lihat kekejaman Jepun. Jepun masuk ke mana dalam bab 3. Apa dia buat, apa dia siksa. Sekarang kita nak tengok bab yang keempat, peralihan dia. Siapa yang mai, apa yang jadi, apa yang mereka nak buat. Boleh no? Boleh? Okey, baik. Era peralihan kuasa British di negara kita. Kita tengok satu rakaman video yang saya ambil daripada YouTube. Gambaran dulu. Tapi dalam gambaran ni pun dah dijelaskan perjalanan dia. Dalam masa 2 minit saja. Okay, kita tengok sikit video asas ni. Pada 12 September 1945, tentera British telah memperkenalkan pentadbiran tentera British di bawah pimpinan Lord Mountbatten dalam usaha untuk mengembalikan keamanan dan kestabilan selepas pendudukan Jepun. Selepas pendudukan Jepun, British telah datang kembali ke Malaya untuk memastikan keamanan dan pentadbiran baru diperkenalkan. Pentadbiran tentera British telah diperkenalkan dengan 2 objektif utama. Yang pertama adalah untuk mengembalikan keamanan dan kestabilan. Yang kedua, ia juga berpotensi untuk memulihkan kepercayaan rakyat yang telah sedikit menderita pada zaman pendudukan Jepun. Dalam konteks memulihkan keamanan dan kestabilan, British telah memerintahkan melayani buatan di Japanese Army untuk menyerahkan senjata. Walau bagaimanapun sebagian besar daripada mereka gagal menyerahkan senjata, mereka menggunakan senjata untuk melakukan keganasan, melakukan perumpakan serta bertindak untuk menyalahgunakan kuasa untuk menzalimi rakyat tempatan. Dalam konteks mengembalikan kepercayaan rakyat pada zaman pendudukan Jepun, rakyat selalu mendapatkan makanan dan ubat-ubatan berikutan banyaknya penyelewengan kuasa serta merupakan serta penyeludupan barang. Dalam keadaan itu juga, rakyat mereka pada zaman pendudukan Jepun bersama kekurangan zat makanan yang membawa masalah beri-beri, masalah kesihatan. Rakyat menggunakan bahawa dalam British ini mampu untuk menyelesaikan masalah yang telah selama ini diderita oleh masyarakat pada zaman pendudukan Jepun. Walau bagaimanapun pentadbiran tentera British ini gagal memulihkan sosial ekonomi kerana mereka gagal untuk mengembalikan sistem ekonomi setelah dan tetap dan berjimah yang menjadi seluruh ekonomi utama Jepun. Pada zaman ini juga, masalah untuk ekonomi Jepun merasakan dilaksanakan. Kerajaan British juga ramai kepentingan infrastruktur seperti layanan kesihatan untuk rakyat. Untuk pengadaan pentadbiran tentera British melalui telah diperkenalkan 1 April 1956 dalam peristiwa untuk menghalalkan penjajahan mutlak ke atas
Okey. Nampak tak? Maknanya apa? Kita dah tengok penderitaan apa yang berlaku. Apa bang? Penderitaan apa bang? Perompakan. 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 Oh, dia siapa? MPAJA. Okey. Maknanya kita lihat era peralihan Jepun. Jepun banyak menyiksa. Siksa apa? Siksa penduduk tanah Melayu. Abang tengok? Siksa apa? Penduduk tanah Melayu. Penduduk tanah Melayu. Tapi bila datangnya British, mesti akan terasa kan? Datang penjajah lagi. Apa nak jadi? Maknanya nak pulihkan balik. Nak pulihkan balik. Tu, maknanya British nak bak mereka ni mai baik. Dulu walaupun datang dengan penjajah, ganti dengan Jepun, balik. Maknanya peralihan kuasa tu nak tunjuk kata mereka baik balik. Tapi yang ni lah, orang kata jiwa yang dah biasa terluka. Okey, baik. Kita tengok garis masa yang berlaku. Era peralihan kuasa. September 1945. Mula-mula apa yang terjadi? British Military Administration, BMA, dilaksanakan di tanah Melayu. Yang ni lah detik permulaan peralihan kuasa. Bila British sampai balik, Jepun dah balik ke negara dia, mereka pun dah letak senjata, British mula masuk 1945. Kembali. Okey. September 1945. Dia termasuklah di Sabah dan juga Sarawak. Okey. Seterusnya lah. Dalam bab selepas BMA ini, kita akan lihat Malaya Union diperkenalkan di tanah Melayu. Yang ni tak masuk topik tu hari ni. Maknanya selepas itu, peralihan kuasa. Apa yang dirancang? Akhirnya pada tahun Julai 1946, Sarawak, Sabah diserahkan kepada British. Inilah gambaran awal dia. Yang perlu awak lihat. Tapi hari ini kita nak tengok dua ni dulu. Boleh? Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita nak lihat kepada BMA, iaitu memerihalkan pentadbiran tentera British di negara kita. Okey. Baik, bila kita tengok di sini, British Military, Military BMA atau pentadbiran tentera British diisytiharkan di negara kita selepas tamatnya Perang Dunia. Kuat. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Okey. Tujuan dia? Apa dia? Mengembalikan kestabilan dan keamanan. Lagi? Dan memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, tujuan dia adalah untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan. Poin yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Sebab apa? Penjajah Jepun, dia dah seksa penduduk tanah Melayu ni teruk dah. Kalau kita imbas balik gambar Sarjan Hassan. Siapa pernah tengok gambar Sarjan Hassan? Piramli. Tak tengok? Ampun semua duk tengok cerita Mat Kilau je ni kan. Sarjan Hassan. Gambaran dia macam tu lah.
bila dia pergi nak masuk jadi soldier, kan, jadi tentera. Lepas tu Jepun datang, Jepun dia seksa penduduk sampai radio duduk dalam tempayan beras pun dikorek, diambil. Maknanya rakyat hidup dalam keadaan ketakutan. Dah takut dah. Lepas tu nak janjikan tu, nak pulih kepercayaan. Yang datang tu British nah. Bukan Husin, bukan Tok Penghulu Kampung. Betul tak? Keluar Jepun mai British pula. Zaman British pun biasa dah. Zaman Mak Kilau. Zaman J.W.W. Bush. Zaman yang berlakukan penyiksaan terhadap rakyat. Perang. Dul Said. Di Nanning. Tu sejarah-sejarah tu. Lepas tu mai balik. Jadi dengan janji nak pulihkan kepercayaan rakyat. Nak stabilkan keamanan. Rasa-rasa penduduk masa tu curiga tak? Curiga tak? Okey. Yang ni yang kita nak tengok. BMA. Berjaya tak? Ataupun tak berjaya. Faham pelan-pelan ni topik baru. Jangan duk takut. Okey, baik. Kita tengok. British Military, BMA. Pertama sekali, BMA di Tanah Melayu bermula pada September 1945. Setelah tentera Jepun menyerah kalah. 1945, Jepun pun balik ke negara dia. September 1945, BMA pun wujud. British Military, tentera. Siapa yang berfungsi? Lihat depan. Merupakan pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Maknanya mereka letak pemerintah tertinggi di sini. Dia mula masuk dah. Kembali. Dan perancangan bagi hal ehwal awam di Tanah Melayu dilakukan oleh Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam, Brigadier General H.C. William. Nampak ni permulaan dia. Orang kata ringkasan kepada siapa yang menjadi pemerintah BMA. Baik. Topik dia mengembalikan kestabilan dan keamanan. Yang ni kita nak lihat. Apa yang BMA ni buat? Yang pertama, tugas dia yang pertama buat apa? Membubarkan MPAJA. Beritahu Lin. Pada 1 Disember 1945. Apa dia buat? Dia membubarkan MPAJ. Membubarkan MPAJA pada 1 Disember 1945. Dia masuk yang tu, hak tu dia buat dulu. Kalau tak, akan jadi masalah yang lebih besar. Yang kedua, BMA mengarahkan semua senjata, senapang, peluru, apa sahaja yang pernah diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun. Rupanya dalam masa pendudukan Jepun, British ada duk hantar bekalan senjata secara rahsia. Okey.
Dia minta balik lah. Senapang. Lepas tu dia minta balik bom. Segala mak neka lah. Alat senjata. Tapi, gagal. Orang buat sorok, orang tak bagi. Tidak. Sebab, kepercayaan. Orang akan, betul kau main nak jadi baik. Penjajah juga. Jadi kepercayaan inilah menyebabkan senjata tak bagi balik. Kalau saya pun, senapang dah ada nak mempertahankan keluarga betul. Nak serah balik hari. Serah tak ada apa, orang serang kita. Jadi inilah yang berlaku. Dan konsep ini, kalau awak tengok sekarang, macam mana peperangan yang berlaku sekarang lah. Di antara Iran, yang hak itu, Iran dengan Amerika. Ada bekalan senjata yang kita dengar daripada berita kan. Negara China bekalkan senjata. Rusia bekalkan senjata. Amerika duk pening. Bom. Mereka pun duk kalah juga. Kecanggihan teknologi dan sebagainya. Rupanya ada negara yang membantu. Tu zaman moden sekarang. Zaman dulu, ada alat senjata yang juga dibekalkan secara sembunyi untuk menentang Jepun. Dan bila dapat balik, dia nak minta balik. Siapa nak bagi? Kan? Ini. Gagal senjata tu gagal dikembalikan. Yang ketiga. Apa ya? BMA juga gagal membenteras kegiatan jenayah. Keganasan, kongsi gelap dan ketegangan kaum. Memang masalah dah lah. Bila Mei September 1945, memang mereka menghadapi masalah. Senjata dah tak dapat balik. Kemudian kita tengok keganasan. Memanglah. Rakyat kelaparan, rakyat kebuluran. Dia akan buat apa sajalah. Bergaduh, ada geng, ada kongsi gelap dia. Ketegangan kaum. Ini berlaku. Sebab suasana kita duduk dalam yang tidak aman dan kita di bawah penjajahan. Yang ni kita nak tengok BMA ni. Apa peranan dia? Berjaya ke tidak? Boleh tak? Faham tak? Okay, no? Apa siapa nak 1945 ni berlaku ketegangan kaum, cikgu? Kan British dah janji dah nak masuk, nak buat baik. Percaya lagi ke? Kita kalau wujud masa tu pun kita akan percaya ke? Kalau saya, na'udzubillah. Mampus saya tak percaya. Jepun seksa teruk dah. Kan? Kita tengok Jepun tu. Segala makneka tok nenek cerita kata. Lepas tu main-main. Saya orang baik. Percayalah dengan Cikgu Faizal. Baik. Hampa nak percaya ke? Tu aku kena seksa dengan Jepun teruk dah. Main pula penjajah British. Zaman Mat Kilau, Do Said, J.W. Bush. Seksa orang teruk dah tiba-tiba. Cik, saya bukan macam tok nenek saya. Saya orang baik. Nak percaya tak? Yang ni lah. Hasil apabila kita tidak jaga keamanan negara kita. Hari ini kita dah merdeka berapa tahun dah? 60 berapa tahun? Kira berapa? 1957 sehingga 2026. Siapa tahu? Angkat tangan. Tu dia. Kira. Jangan guna kira tangan. Dia 60. Kira. Tu dia. Berapa kak? Tahun ni berapa tahun dah? 69. 69 tahun dah kita merdeka. Nak percaya lagi ke? Dan kita kena yakin. Setelah 69 tahun, kita merdeka, kita tak mau dah kembali kepada penjajahan. Hari ini yang ada depan saya adalah generasi Gen Z, orang kata no? Generasi muda. Jagalah. Sebab 15-11. Ni kata sejarah nak kena
Rentih balik. Bayangkan kita hilang daripada 1511 hingga 1957. Hampir 400 tahun dulu. Datang Portugal, datang British, datang Jepun, masuk dalam zaman komunis, penjajah saja. Sebelum kita merdeka 1957 ni. Sekarang baru 69 tahun berbanding 447 tahun dulu. Lama no? Baru 69 tahun. Kita jagalah bumi kita ni elok-elok. Saya dah tua. Kita akan kembali. Awak pengganti. Esok anak cucu. Macam itulah nasihat kita. Inilah sejarah. Supaya tidak kembali kepada penjajahan. Cikgu. Negara kita bebas. Iran pun dulu bebas. Pasal apa akhirnya dia pun berperang sekarang. Negara Iran dah makmur. Tapi disekat ekonomi hampir 47 tahun oleh mereka. Tu Iran. Hari ini dia berperang. Sebab dia pun nak kebebasan. Walaupun kita tak pernah tengok sejarah detail dia sepenuhnya. Okey? Baik no? Nampak? Pertama sekali, memulihkan kepercayaan rakyat. Atas saya duduk terang. Okey? Itu dia. Rakyat mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun. Tak saat cikgu duduk cerita tu kan. Ini. Bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Masa tu perang, nak ambil ubat tahu mana? Bukan ada farmasi, no? Bukan ada klinik Dr. Azhar. Sakit perut kan, pergi ambil MC, sleep sakit petang. Kan, musim periksa ni semua awak main sleep. Time sleep. Tepi pukul 5 petang, KK dah nak tutup. Pandai dia pergi cari. Yang ni. Okey. Harganya mahal, melambung tinggi. Tu dia. Kalau ada pun, harga tu kita tak ada. Nak boleh bayar. Wabak penyakit merebak. Penyakit biri-biri katanya. Okey. Kekurangan zat makanan. Kebuluran berlaku. Yang ni kalau awak nak tengok sekarang gambaran, mungkin awak tak nampak di negara kita melalui visual gambar-gambar lama. Tapi kita boleh tengok yang berlaku di Palestin, betul? Palestin tu yang kita boleh tengok. Inilah yang berlakon. Yang saya nak kaitkan dengan sekarang ni. Macam mana cikgu wabak penyakit? Bagaimana kebuluran? Kita tengok gambar video, gambar berita. Palestin. Tu. Beratur, bawa periuk, hak kepek, bawa pinggan. Kadang menitis air mata kita betul. Bubuk ke apa dia yang masak dalam periuk kuning tu. Kalau kita duduk tengok macam bubuk kanji kita lah. Buat apa? Bulan puasa buat apa? Buat lambu. Tengok lepas cedok. Yang beratuk tu bawa periuk. Hak kemek. Bekas hak pecah. Ada botol air. Tak ada siapa bawa pinggan cantik macam kita. Betul tak? Inilah gambaran dia. Kekurangan zat makanan yang pi kurui tak ada lah. Besar macam saya ni. Kan? Hak pi semua slim. Tak payah diet pun. Kan? Lepas tu sakit demam. Sekarang musim sejuk. Tak ada selimut. Itulah gambaran zaman yang berlaku. Tapi mungkin tak seteruk tu. Ataupun gambaran yang kita tengok sekarang berlaku di Palestin. Yang ni bila kita belajar sejarah. Macam mana seksanya cikgu? Tu. Lah duk tunjuk dah. Macam ni penderitaan. Rumah tak ada, kena bom hancur. Kan, hari-hari kena berdilan bom. Tidur bawah kemah, bawah runtuhan. Ini gambaran dia.
Jepun dulu seksa. Siapa kata Jepun baik? Awak sekarang, kalau nak pakai slipper, slipper Jepun. Punya syok dengan Jepun. Okey. Rakyat tidak mempunyai wang. Tu nampak? Gambar pun ada wang tu, beg duit lah. Untuk membeli makanan. Dialah tak ada kerja. Kan? Tak bekerja dalam perang. Siapa yang nak ni? Okey, kegiatan menyorok barang. Amalan rasuah. Peras ugut. Pasar gelap di Kuala Lumpur jadi tidak terkawal. Nampak? Nampak tak? Masalah ini berakar umbi sehingga gagal dibanteras oleh BMA. Apa yang saya nak nyatakan, bila adanya yang ni, rasuah, peras ugut, masih tak berjaya. Sebab dah hidup dalam suasana tu. Hari ni kalau kita tengok amalan rasuah, golongan apa? Golongan elit betul. Dulu, hak susah-susah ni lah. Terpaksa lah. Pasaran gerak. Berlaku kekecauan lah. Dan inilah yang BMA gagal. Tak boleh nak buat, nak pulihkan. Inilah sejarah dia. Sejarah zaman BMA nak pulihkan hak rakyat. Rakyat yang hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan oleh Jepun percaya akan diselamatkan oleh BMA. Ada orang yang rakyat percaya. Nampak nah? Dengan itu, BMA telah mengambil alih pentadbiran tanah Melayu bagi mengembalikan kepercayaan rakyat. Awak tengok dalam buku teks. Tengok dalam buku teks. Muka surat berapa? 94. Yang warna pink tu. Tengok. Hak ni saya ringkaskan daripada situ. Nampak? Sebab topik ni dia tak panjang. Jadi kita tunjuk. Okey, inilah poin dia. BMA berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana peperangan. Jepun ni, dia taktik dia, jambatan dia bagi rosak, bangunan dia bagi musnah. Supaya apa? Rosak. Kalau kita tengok sekarang macam Israel lah. Kami tak buat apa keganasan, tapi dia serang hospital. Dia serang tempat pengkalan-pengkalan rakyat duduk. Tapi dia kata dia baik. Jepun pun macam tu lah. Jambatan. Mumpung, meletup. Tu kita tengok Piramli pun kan. Letup jambatan, letup jalan. Inilah. Jadi British dia main. Dia nak pulihkan. Memanglah kena pulihkan. Sebab nak lintas. Nak guna. Yang ni. Faham tu yang colour pink tu. Muka surat 94. Tengok dalam buku. Nampak nah? Sejarah ni sambil kena tengok buku teks juga. Okey, memulihkan kepercayaan rakyat. Apa lagi? Pertama sekali, British berharap dapat memulihkan kepercayaan rakyat kepada mereka. Saya orang British main-main. Percayalah dengan saya. Kan? Boleh tak percaya dengan saya? Yang tu. Dia yakin boleh tak? Jadi kita tengok. Rakyat mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun. Memanglah. Jepun dah susah. Main British segak sikit. Percaya tak percaya? Yang ni, BMA ni. Akhirnya BMA berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana peperangan. Kemudian, BMA memulihkan ladang getah, lombong bijih timah, membaiki prasarana dan kemudahan kesihatan yang dimusnahkan oleh tentera Jepun.
Nampak? Ni. Jepun bagi rosak habis. Apa ekonomi yang ada tu, yang duit tak ada tu. Okey, tamat slide untuk hari ni. Dia tak banyak. Dalam buku teks pun 3 muka surat. Jadi dalam waktu terdekat ni, saya rasa jelas. Setengah jam yang pertama jelas, awak dah boleh nampak. Ini peranan sebelum kita pergi minggu depan, kelas seterusnya pada hari Khamis ni, kita nak tengok apa yang Melayu Union pula. Dia ada ringkitan, lepas tu Sabah dan Sarawak. Okey, sekarang kita nak tengok gambaran awal dulu. Okey, tamatlah bahagian penerangan saya. Jadi, untuk seterusnya, saya ada buat sedikit latihan pengukuhan. Jadi, sementara saya nak set up, awak boleh tengok buku. Awak tengok dulu. Tolong. Pergi dekat meja saya, belakang tu ada rok warna koko. Lepas tu ada satu fail hitam yang sekelip tu. Ambil tu. Dia atas soalan. Dekat. Saya risik kat budak. Takut. Okey. Baik. Semua okey tak ada masalah Okey. Hari ni kita ada 3 game. Sebagai pengukuhan lah, ni awal lah. Hari Khamis ni kita akan guna aktiviti, guna kertas kajang, guna bahan-bahan lain lah. Tapi untuk yang ni, saya dah sediakan satu game interaktif lah. Bagi seronok sikit lah kan. Ni nak suruh belajar sejarah. Mula mengelamun. Jadi baik. Siapa yang nak jawab, dia kena hadir ke depan ni lah. Cantik tak? Okey. Baca dulu. Baca dulu. Tolong cari jawapan dulu. Okey, saya bagi tengok dulu. Okey. Tak apa, saya teruskan hari ni. Nampak tak? Saat lagi, dia kena bangun pergi dekat laptop saya tu. Dia kena tarik jawapan biru, merah, oren, hijau, purple, biru. Pibuh dalam kotak. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kah? Nak? Okey, baik. Janganlah malu. Tapi saya akan bagi 2 orang. Kita nak tengok jawapan dia betul ke tak. Mai. Tarik je.
Okey. Jangan submit lagi. Bagi tahu jawapan. Nombor 1 dia sampai nombor 6. Pegang. Kau kuat suara. Pentadbiran yang berkesan akan menyebabkan politik negara menjadi stabil, maka keamanan negara akan dapat diwujudkan. Selain itu, rakyat akan bekerjasama memajukan negara. Hal ini akan mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. Pentadbiran yang sistematik dan lancar akan memajukan negara kerana rakyat mematuhi undang-undang negara dan hidup secara harmoni. Okey, itu jawapan dia. Klik dekat submit answer tengok. Tak kena. Ketak Pergi kat submit tu. Meh? Dia tak mau no. Tu dia. Jawapan kawan awak. Betul semua. Complete. 6/6. Okey. Boleh no? Saya kalau ada silap, kita pergi start dulu. Kita nak tengok siapa boleh jawab betul. Sekarang dah dia complete. Maknanya, itu jawapan dia. Kita tengok. Yang ni lah. Menjadi stabil, maka keamanan negara akan dapat diwujudkan. Selain itu, rakyat akan bekerjasama memajukan negara. Hal ini akan mengurangkan jurang ekonomi. Nombor 4 tu kalau awak nampak, saya tertinggal air dah dekat situ keluar dia. Salah ambil, air saya tinggal. Antara kaum. Pentadbiran yang sistematik dan lancar akan memajukan negara kerana rakyat mematuhi undang-undang negara dan hidup secara harmoni. Okey. Boleh no? Ada lagi satu. Okey, tengok. Ni yang kedua, isi tempat kosong juga. Kita ambil masa sikit. Jelas? Dia kelabu sikit no. Sebab di komputer saya nampak terang. Okey. British Military. Okey, Administration BMA atau Pentadbiran Tentera British bermula 12 September 1945 setelah tentera Jepun. Apa jawapan dia? Pentadbiran tentera British diletakkan di bawah arahan pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Apa jawapan dia? Kemudian perancangan hal ehwal awam di Tanah Melayu dilakukan oleh timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam, iaitu siapa tokoh tu? Pentadbiran tentera British berperanan mengembalikan kestabilan dan memulihkan rakyat. Apa jawapan dia? Okey, saya bagi masa seminit. Tengok. Dia ada jawapan kepercayaan. Kemudian Brigadier General H.C. William menyerah kalah Lord Mountbatten. Kau dah jawab dah. Dia seronok dah. Jangan. Kita bagi orang lain pula. Hak lelaki mana dah? Orang lelaki semua duk tunduk ni. Okey.
Siapa nak buat? Nah, Pak Is. Jom. Pak Is meh. Pak Is dia suka yang ni. Dia duk taruh ada satu benda yang dia tahu. Jom. Main tarik-tarik. Sebenarnya dia duk minat ada hak game makan apa? Makan kabui tadi tu. Okey. Maknanya betul. Okey. Show answer yang betul lah. Okey, terima kasih Pak Is. Sabar. Okey Okey. Yang ni lah akhirnya kita nak tengok lah apa itu BMA. Yang ni sebagai orang kata pengukuhan lah. Lepas saya terang tadi tengok slide, saya pun cerita bagaimana gambaran sampailah Palestin ke buluran dengan gambaran Jepun dulu. Bagaimana kemusnahan yang saya ajak tadi. Yang ni sebagai rumusan kepada apa yang kita belajar setengah jam awal tadi. Jadi kita tengoklah bahawa BMA ni memang wujud pada 12 September 1945. Kemudian menyerah kalah. Jepun menyerah kalah. Kemudian tentera British diletakkan di bawah arahan pemerintah tertinggi. Inilah tokoh ada dua orang tu. Lord Mountbatten, lepas tu General H.C. William. Mereka lah yang mengepalai, mengetuai BMA di Tanah Melayu. Memang ada kegagalan, memang ada yang tak tercapai, sebab bukan senang nak memulihkan keyakinan penduduk Tanah Melayu setelah musnah akibat penjajahan Jepun. Datang pula British sebagai penjajah, siapa nak percaya? Sebab itulah tokoh-tokoh akademik, tokoh-tokoh golongan-golongan bangsawan yang wujud pada masa tersebut terus memperjuangkan kemerdekaan sehinggalah kita capai 1957. Kalau 1945 BMA ada, 1957 maknanya hampir 12 tahun lah. Tokoh-tokoh yang wujud. Kita lihatlah zaman Tengku Abdul Rahman, zaman Tun Hussein On, T.A. Sambatan, Tan Cheng Lock. Semua ni lah yang kita perlu hargai. Hari ni awak duduk dalam kelas. Dulu rakyat tak pernah bermimpi nak hidup macam kita sekarang. Ada kelas, ada kursi, ada meja. P. Ramlee pun dia tinggal gambar, dia tunjuk apa? Macam dalam pondok tu. Kan? Pendekar, Bujang Lapuk pendekar. Sekolah dia tu. Sekolah-sekolah lama, kayu, kita dah tak ada dah. Itu sejarah. Dan 69 tahun baru berlalu, jangan kita musnahkan. Jangan kita tinggalkan. Okey, faham Okey, kita ada lagi satu dalam masa 15 minit ni. Saya buat beberapa interaktif lah dengan awak. Okey. Ni soalan. Ada 5 soalan. Okey. Siapa nak jawab? Jawab kena mai depan, klik. Okey. Siapa nak jawab? Oh, tak berebut pun.
Cepat. Apa jawapan dia? Seorang. Dia ada 5 soalan. Saya bagi seorang cuba. Bangun kakak. Nak pi malu. Cepat, bangun. Pi klik je. Pasal apa? Bangun. Pi tekan. Soalan kedua jangan jawab. Bagi orang lain pula. Okey. Betul. Okey, yang kedua. Yang kedua. Lekal. Okey. Tak boleh bawa masuk jentera-jentera hebat. Soalan yang ketiga. Apakah matlamat British Military Administration diperkenalkan di tanah Melayu? Tak cuba lagi bang? Ni? Apa jawapan? Cepat. Nak cuba? Kan? Bangun. Dia nak bangun, dia malu. Pergi depan, tekan. Kuek. Jawapan dia terus. Yang tadi. Okey. Yang ni kecil, kena ngendak. Yang ni seh dia terlari. Semalam cantik. Terlari pula dah. Okey, siapa nak jawab? Mai depan. Apakah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh British Military untuk mencapai matlamat, mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat di tanah Melayu? Mai. Kita tengok. Okey? Pi, bangun. Kan? Kasih ke? Boleh? Ya. Pergi dekat. Bangun pergi dekat. Kasih ke? Zi lekah. Jom. Hozui. Tengok di situ. Apakah jawapan dia? Nah, 2 dan 3. Bukan tak boleh. Okey, mengapakah keadaan ini berlaku? Ini adalah gambar graf harga barang tahun 1945. Kita duk tengok kan. Okey. Baik, mengapakah keadaan ini berlaku? Saya nak pilih terus. Mai bang. Mai kakak. Bang pula. Mai. Malu mai. Mai tengok di skrin ni. Jawab. Beras 0.06 sen saja beras. Okey, tak apa. Baik. Okey, ada 2 yang silap tadi. Yang itulah.
Lagi satu sebelum kita balik ke kelas. Lagi satu yang terakhir. Yang ni kan, sonok sikit lah. Nak main. Dia akan naik soalan tau. Menarik sikit lah. Awak kan duk main apa? PUBG lah, ML lah. Jadi kita tahu dah. Faiz mula dulu Faiz. Kita nak bagi 3 peluang. Kita nak tengok siapa menang. Faiz pergi dulu Faiz. Faiz dia seronok lah yang ni. Kontrol bagi dia bergerak. Pergi cari virus tu. Lah apa? Hatau virus. Tak maulah penyakit tu. Kita pergi jumpa. Okey. Jangan laju sangat Faiz. Last sekali, jangan duk submit ni. Submit dulu tu. Okey. Submit. Pergi lah kat Dini tu. Dia kena turun tangga. Dia syok main game macam ni. Okey. Baik. Maknanya Faiz dia pandai yang ni, dia dah skor. Okey. Yang tu sahaja. Maknanya untuk hari ni BMA kita lihat sendiri bagaimana proses berlaku pada tahun 1945. Bagaimana proses-proses yang berjalan. Dan di akhir sekali tadi kita tengok beberapa permainan yang awak sendiri dah boleh nampak apa yang berlaku di BMA sebagai pengukuhan awak. Jadi saya harap pengenalan kepada bab yang keempat ini boleh awak ingat kelas untuk hari ini dan awak boleh melangkah nanti hari Khamis, jangan lupa bawa buku teks, buku latihan awak. Kita akan masuk bab mengenai Melaya Union. Tapi sebelum kita pulang, saya sebenarnya ada lagi satu. Yang ni kerja rumah awak. Okey. Gagasan Melaya Union kita nak tengok pada hari Khamis. Kita akan tengok muka surat 96, 97, 98, 99, sampailah muka surat 100, 101 ni, reaksi dan sebagainya. Yang ni balik tolong study, tolong baca. Boleh? Buat ulang kaji siap-siap. Jadi bila datang kelas berlaku macam ni, awak boleh dah nampak apa yang cikgu nak terangkan. Macam hari ni punya kelas. Jadi yang ni balik buat pengukuhan awak. Hari ni berkaitan dengan BMA. Kita tengok dulu. Okey. Saya edarkan. Masukkan dalam file ring. Yang ni kena simpan sampai tahun depan. SPM 2027. Tak lama dah. Ni dah bulan 5, bulan 6 dah nak cuti, masuk bulan 6. Ujian pertengahan tahun baru berlaku.
Okey. Okey. Baik. Sebelum kita tamat, ada 5 minit lagi. Kelas. Baik, nah. Tak ada jawapan. Jawapan ada dah saya siapkan. Tapi saya tak tunjuklah kat sini. Okey, sama dengan kertas yang awak ada tu. Okey, kertas di tangan awak. Yang ni nanti balik cari jawapan. Ni kerja rumah awak lah untuk hari ni. Kerja dalam kelas lah. Sekejap lagi kalau cikgu tak ada, awak boleh buat yang ni. Okey. Soalan yang pertama, kedatangan militeri sangat penting kepada penduduk tanah Melayu. Rakyat mengalami, tu poin yang saya letakkan gambaran awal. Saya tak poin awal. Rakyat mengalami kesukaran hidup, jadi awak cari. Rakyat juga tidak punya wang untuk membeli makanan. Okey, cari poin dia. Dan C, rakyat yang hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan akibat pemerintah Jepun. Nampak? Tolong siapkan. Hari Khamis, tolong hantar. Kelas saya seterusnya. Okey. Tak susah kan? Sebab hari ni tajuk dia tak banyak. Pendek. Dan awak boleh buat. Okey. Ada apa-apa masalah? Boleh terima ke hari ni? Semua okey ke? Faham? Faham tak? Faham. Maknanya hari ni topik kita mengenai BMA sampai kepada awak dah faham, awak dah boleh lihat. Dan hari Khamis kita akan tengok Malaya Union. Apa yang British nak buat. Dia dah gagal dah BMA ni. Nak pulih yang nu tak jadi, kongsi gelap pun masalah semua. Jadi dia nak memperkenalkan Malaya Union. Dan kita akan lihat Malaya Union pun akan gagal sebab seluruh rakyat Malaysia bangkit. Kita akan tengok di Perak, di negeri-negeri lain, semua berhimpun, melaungkan, menolak Malaya Union. Sampailah bab seterusnya nanti kita nak tengok PTM. Yang ni lah. Kaitan demi kaitan. Yang ni awak kena himpun, yang kertas saya duk bagi selama ni. Yang tak siap lagi, tolong siapkan. Yang dah siap, masuk supaya kita bawa sampai tahun depan. SPM. Jawab macam mana ni? Guna kemahiran MKOH. Ada saya terang MKOH itu kan? Kotak-kotak tu. Hari ni saya tak pelekat. Kadang saya boleh pelekat tu. Tapi awak dah ada yang tu, jawab balik. Guna kaedah tu. Ayat mesti sedap dan cantik. Boleh no? Okey. Sekian saja kelas untuk hari ini. Terima kasih